Assalamualaikum and hi, welcome back to Umay Story channel. Alright, so hari ni first episode for university atau college vlog. Alright, so hari ni saya akan start my first tapi tak masuk lagi lah, cuma ni macam nak get ready slow-slow, sikit-sikit dulu kan, insyaAllah. Alright, so jadi video yang lepas saya post pasal saya dapat result. Alhamdulillah saya berjaya dapat 7A dalam SPM 2024. Lepas tu saya pindah rumah, and video tu belum saya post lagi. The process kan, the process pindah rumah belum post lagi sebab tak ada wifi. Data ada pun saya tak macam tak laju-laju nak post video lah, sebab editnya panjang. So macam kepada yang mana nak tengok macam healing process kan, macam mana, macam sebab saya kebanyakan video kemas-kemas tu saya buat time lapse. So dia macam, you know, ramai yang macam suka tengok orang mengemas apa semua kan. So saya bukan mengemas sangat lah, sebab masa sampai dekat rumah ni, rumah baru ni, saya tak tunjuk sangat mengemas sebab proses dia agak rumit. Okay, so now first episode of university or college vlog. Alright, so hari ni seperti yang saya kata, saya akan start dengan shopping haul. Tapi tak ada haul H-A-U-L tu kan, tak adalah haul sangat sebab ada satu barang je, and barang ni saya rasa agak agak besar, dia punya agak penting dalam kehidupan seorang pelajar college ataupun universiti lah. Okay, so barangnya adalah cadar. Macam tu. Jadi saya rasa jadi saya ni, since saya kan masa tahun 2023 awal tahun saya beli katil baru kan. Tu satu. Lepas tu bila dah ada katil baru tu, saya start beli cadar untuk single lah. Sebab saya sebelum ni saya pakai katil double decker yang queen. Lepas tu dah lama sangat dah pakai, buang. Lepas tu saya beli katil saya sendiri, single punya. Jadi dari situ saya dah start beli cadar. Lepas tu sekarang nak pergi universiti tu, alhamdulillah saya beli satu cadar. Lepas tu saya ni disebabkan lepas je dapat katil baru tu, first dream saya untuk cadar, saya nak cadar saya ada warna putih. So yang tu dah direalisasikan. Korang boleh tengok dekat video ni. Tu video vlog makeover bilik masa rumah lama. So sekarang saya beli cadar ni untuk ke universiti, untuk ke college. Tapi hari ni saya akan pakai dalam sebelum basuh saya nak pakai dulu kat katil saya dekat rumah ni. So perkenalkan, ini cadar saya. Dia warna hijau tau. Dia warna hijau petak-petak macam tu. So saya memang another dreaming saya, yang saya nak untuk cadar saya adalah cadar petak-petak. Ikutlah warna apa, tapi warna pilihan saya sebenarnya antara dua je, which is hitam ataupun hijau gelap. Sebab saya nak elakkan daripada nampak cepat kotor. Jadi nampak kotor lah kan, macam comot-comot sikit pun saya dah start rasa serabut. Sama jugalah masa saya guna cadar putih kan, macam bila dia dah kotor sikit, kita rasa dah nak kena tukar dah macam tu. Jadi saya bila pakai warna yang agak gelap, macam tak adalah bermaksud pakai 2-3 saat, bila dah kotor kita rasa macam okay, kena tukar apa semua kan, sebab tak selesa. So tapi disclaimer, saya akan insyaAllah kalau tak ada arah melintang dan diberikan rezeki oleh Allah untuk ke universiti, saya akan pastikan saya basuh cadar setiap 1 minggu ataupun lebih sikit.
9 hari macam tu lah kot. InsyaAllah. Tengoklah macam mana yang tu kan. Yang tu kita share nanti bila dah masuk university. Alright. So sekarang saya beli cadar petak-petak warna hijau. Jadi set dia ada 3 benda sahaja. Tapi sebenarnya benda ni agak mahal. Tapi saya akan letak link dekat description kalau korang nak grab untuk queen, untuk single bed ataupun queen. Nanti saya try cari untuk korang. Okay. So saya punya ni, dia first dia ada cadar lah. Tapi cadar dia lepas saya beli baru saya tahu yang dia ada ni je. Dia bukan yang apa tu, kan sekarang kan kalau nak senang pakai cadar, kita cari cadar yang fitted. Maksudnya dia ada getah dekat sepanjang ni, dekat ujung-ujung tu kan. So bila kita pasang dekat tilam, dia tak mudah tercabut. Tapi ni tak ada. So dia macam more kepada Chinese style. Okay, Chinese style. Okay. So setakat ni bagi saya okey je. Tapi mama saya dia kata tak okey. Sepatutnya dia kena ada getah. And harga dia mahal untuk this type of thing. Maksudnya sepatutnya dengan kemahalan dia tu, sepatutnya ada getah macam tu. Okay. So first dia ada cadar lah. Dia ada cadar untuk katil. Nanti kita pasang, kita tengok sama-sama kejadiannya. Okay. So dia ada satu benda. First adalah cadar katil. Cadar katil ni ya, dia besar lah. Besar macam tilam single seperti saya. So next ada barang kedua adalah sarung comforter ataupun sarung selimut lah. Okay. So untuk sarung selimut ni kita kena saya rasa kalau yang orang-orang yang guna comforter, dia faham dia ni, yang macam kita kena masukkan kita punya comforter dalam ni. So dia sarung and dia ada zip. Ni adalah bedsheet set yang kedua yang saya ada macam ni. Masa saya beli yang warna putih tu, saya tak beli sarung macam ni. Saya beli selimut. So dia tak perlulah pasang. So nanti saya masukkan je lah selimut saya dalam ni. Macam tu lah kot. Okay. Alright. So ni satu. Ni adalah, saya ulang balik, ini yang kedua adalah cadar, sarung comfort. Barang yang ketiga adalah pillow case. Pillow case ni orang panggil apa ya? Sarung bantal. So sarung bantal dia pun warna ni juga. Okay. And ni dia untuk yang part untuk masukkan bantal. Dia terbuka macam ni, tak ada zip apa, macam tu je. Okay. So sekarang kita pasang cadar bantal dulu. Kejap. So cadar bantal kita pasang dulu. So ni cadar yang saya pakai. Akan tukar sebab dah lebih seminggu pakai. Okay. So kita cabut dulu. Okay. Sepatutnya saya ni ketat ni. So okey je, cuma dia memang cantik elok lah ya. Okay. So kita bersambung. Lepas ni kita pasang cadar. So ni lah keadaan sebelum
kita pasang cadar baru. So, jom.